Assalamualaikum. Hari ni hari nak mengajar, memberi ilmu pada fanpage follower saya. Banyak kita mata gatal kan kadang. Dan kita rasa macam ada gatal sini. Dan kalau kita cuma taruh lotion ni tak nampak, tak ada mikroskop, tak boleh. Alhamdulillah, ini gambar yang pesakit tadi datang dia cek untuk biasa saja. Tapi saya ambil gambar bulu mata, nampak tak tu? Okey, macam ada kelomomo, macam ada kata-kata kuping-kuping. Dia panggil blepharitis ya. Blepharitis maknanya inflamasi daripada kita punya kelopak mata. Ingat, kelopak mata bukan sebahagian daripada mata. Dia tidak menyebabkan kebutaan. Sebab tu kalau ketumbik ke apa kat kelopak mata, it's just a skin problem. Bola mata tu ball, macam patient yang keratokonis. So, selalunya pesakit macam dia rasa mata tak selita, kadang-kadang kadang tegang, kadang tak tegang. So, kadang ada kotoran. So, yang senang kita lakukan, cuma saya bersihkan dia dengan shampoo. Kalau you tak ada benda macam ni, you just take baby shampoo, ambilkan cotton bud, bersihkan akar daripada benda ni. Bersih shampoo bulu mata dia panggil. So, apa hasilnya bila saya dah buat ni? Dah cuci mata dia tu, kita tengok. Lepas dia cuci, apa jadi? Dah hilang dah kuping-kuping tu. Dengan penyucian saja. Sebab itu dalam Islam, bila kita selalu berwuduk, basuh air memang perlu jaga kebersihan. Ya? Cakap tentang wuduk, tadi pun saya ambil seorang gambar remaja. Dia memang dia kata dia tak boleh semayang. So, saya tengok dekat dia punya bulu mata. Tengok sini ya, bulu mata dia ada kesan, ni. Nampak ni? Ni kesan maskara yang dicuci tak bersih. So, kalau kita ada maskara macam ni, ya, dekat bulu mata dan tak dibersihkan, agak-agak wuduk sempurna tak? Sebab tu saya selalu kata wanita sekalian suka pakai eyeliner ke atas, pakai maskara, bulu mata palsu, eye makeup ni heavy-heavy nak nampak lawa tu kan. Lawa yang palsu kadang kita terlampau makeup ni, bila buka makeup dah tak lawa dah kan. So bila macam tu, kita pergi pejabat, agak-agak wuduk sempurna tak? Banyak pesakit saya nak buat smile, buat lasik, saya suruh semayang dulu, ambil wuduk, lepas ambil wuduk saya tengok, dia terkasih Allah, maskara penuh lagi. So tak sah. Wuduk dia macam mana kalau wuduk tak sah nak solat sempurna? Bila solat tak sempurna, solat tu tujuan untuk mencegah kemungkaran. So kalau kita solat tapi masih degil, masih berkemungkaran, audit solat kita bermula dengan wuduk. So penting ya, siapa yang suka pakai eye makeup, tolong ada oil cleanser atau eye makeup remover betul-betul. Jelaskan ya, mesti penting. Kalau tidak, pergilah haji, pergi mana, kalau wuduk tak sempurna, kesian betul, habis duit banyak saja. Okey, so ini bila saya tengok dekat mikroskop yang ada kat center ni, barulah nampak semuanya. Ya, sama-sama kita audit cara wuduk kita dan kebersihan mata kita. Assalamualaikum.